Kebanyakan warga emas berpendapat telur adalah piawaian emas untuk protein, tetapi anda sebenarnya telah disalah anggap. Telur mungkin sihat, tetapi bagaimana jika kami beritahu anda bahawa ia jauh sekali daripada kedudukan teratas dalam hal membina dan memelihara otot selepas usia 60 tahun? Inilah kebenarannya. Walaupun telur memberikan kira-kira 13 gram protein setiap 100 gram senarai hari ini, merangkumi makanan sebenar yang membekalkan 30-40 malah lebih 60 gram protein setiap 100 gram. Dan kebanyakannya lebih mudah dihadam, lebih selamat untuk sendi yang semakin menua dan jauh lebih berkesan dalam memulihkan kehilangan otot yang berkaitan dengan usia. Apa yang lebih mengejutkan adalah ini. Makanan yang berada di kedudukan nombor 4 dalam senarai hari ini mengandungi lebih 5 kali ganda protein berbanding telur. Dan nombor 1 serta 2, ia sangat berkesan sehingga para saintis kini mengkajinya untuk memulihkan kehilangan otot pada pesakit strok tanpa memerlukan senaman. Kehilangan otot selepas usia 60 tahun adalah sesuatu yang nyata. Anda mungkin kehilangan sehingga 1% jisim otot tanpa lemak setiap tahun secara senyap dan konsisten. Walaupun anda berasa sihat, tetapi tidak lagi selepas ini. Dalam video ini kami akan mendedahkan 11 makanan yang mengandungi lebih banyak protein berbanding telur disenaraikan dari nombor 11 hingga nombor 1. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana makanan nombor 2 dan 1 membekalkan protein hampir 3 kali ganda berbanding telur dan ia tersembunyi di lorong yang paling tidak dijangka di pasar raya. Berapakah umur anda? Dari manakah anda menonton? Dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen. Kami membaca dan membalas setiap komen. Sekarang mari kita mulakan. Makanan nombor 11, yogurt Greek. Yogurt Greek sering dilabel sebagai snack sihat, tetapi tidak ramai warga emas menyedari betapa berkuasanya ia untuk pemulihan otot, terutamanya jenis tanpa lemak yang ditapis 3 kali, yang membekalkan lebih 10 gram protein setiap 100 gram, hampir 2 kali ganda daripada telur rebus. Rahsianya terletak pada proses penapisan. Ia membuang lebihan cecair dan laktosa, meninggalkan asas yang pekat dengan protein dan berkrim sesuai untuk otot yang menua. Malah satu ulasan klinikal pada tahun 2020 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil 20 gram protein berasaskan tenusu setiap hari melihat peningkatan sebanyak 25% dalam pemeliharaan otot dalam tempoh 12 minggu. Yogurt Greek juga sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas yang mempunyai sensitiviti laktosa yang ringan. Untuk hasil terbaik, elakkan perisa bergula. Pilih jenis tanpa lemak yang asli dan tambahkan biji rami, kayu manis atau buah beri segar. Anda juga boleh menggunakannya dalam sos pencicah smoothie atau hidangan savory. Apabila bercakap tentang protein yang mudah diserap, yogurt Greek adalah permulaan yang hebat. Makanan nombor 10, kacang kuda yang dimasak. Kacang kuda mungkin kelihatan seperti bahan asas dapur yang biasa, tetapi ia sebenarnya adalah sumber kuasa yang mesra otot secara rahsia. Dengan 11.2 gram protein setiap 100 gram apabila dimasak, ia secara senyap mengatasi telur. Dan ia datang dengan sesuatu yang lain yang sangat diperlukan oleh badan anda, serat. Serat menyokong kesihatan usus, mengimbangi gula dalam darah dan mengurangkan keradangan yang kesemuanya melindungi sel-sel otot anda. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang menggantikan daging dengan kekacang seperti kacang kuda mengalami pengurangan sehingga 26% dalam kehilangan otot berkaitan usia. Ia juga kaya dengan magnesium, zat besi dan folat, nutrien penting untuk pengecutan otot, aliran oksigen dan pemulihan. Untuk memanfaatkan potensinya sepenuhnya, rendam kacang kuda semalaman sebelum memasak. Gunakannya dalam humus panggang sebagai snack atau masukkan ke dalam sup dan stew. Berkrim rasa kekacang dan tinggi protein berasaskan tumbuhan kacang kuda lebih daripada sekadar bahan salad. Ia adalah satu kemestian untuk memelihara otot. Makanan nombor 9, quinoa yang dimasak. Quinoa bukan sekadar bijirin yang menjadi trend. Ia adalah sumber protein lengkap dengan 14 gram protein setiap 100 gram apabila dimasak. Betul biji kecil ini memberikan badan anda kesemua 9 asid amino penting termasuk lisina yang penting untuk pembaikan tisu dan penyerapan kalsium. Satu kajian pada tahun 2022 dalam Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang makan quinoa setiap hari melihat peningkatan 9% dalam kekuatan kaki dalam tempoh 8 minggu berbanding kumpulan kawalan yang makan nasi. Ia juga tinggi dengan antioksidan, magnesium dan sebatian anti radang. Cara terbaik untuk menyediakan quinoa rendam semalaman untuk mengurangkan anti-nutrien. Kemudian masak dalam air rebusan tulang atau stok sayuran rendah natrium. Hiaskan dengan bayam cendawan atau kunyit untuk rangsangan tambahan.
Quinoa mudah dihadam mengimbangi gula dalam darah dan memberikan otot anda apa yang diperlukan untuk pulih dan membesar secara semula jadi. Makanan nombor 8, biji labu. Biji labu juga dikenali sebagai kuaci labu, mungkin kecil tetapi ia sangat berkuasa. Dengan 19 B protein setiap 100 gram, ia hampir menggandakan kuasa protein telur. Selain itu, ia membekalkan magnesium, zat besi dan zinc mineral yang sering kekurangan dalam kalangan ramai warga emas. Nutrien ini membantu pengecutan otot, penghantaran oksigen dan pembaikan tisu. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food mendapati bahawa pengambilan biji labu setiap hari mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam masa hanya 12 minggu. Makan secara mentah dan tanpa garam untuk hasil terbaik. Taburkannya di atas yogurt, campurkan ke dalam smoothie atau kisar menjadi mentega biji yang berkrim dan tinggi protein. Hanya segenggam sehari boleh menyokong kekuatan pemulihan dan fungsi otot selepas usia 60 tahun. Makanan nombor 7, tempeh. Tempeh adalah salah satu sumber protein yang paling kurang dihargai untuk warga emas. Dengan 20 gram protein setiap 100 gram, ia mengatasi telur dan menawarkan lebih banyak kelebihan. Dibuat daripada kacang soya yang ditapai tempeh padat dengan asid amino terutamanya leucina pemacu utama sintesis protein otot. Kerana ia ditapai, ia juga meningkatkan kesihatan usus, penghadaman dan penyerapan protein. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, warga emas dengan bakteria usus yang pelbagai dapat mengekalkan 18% lebih banyak otot dalam tempoh setahun. Tempeh membekalkan kedua-dua blok binaan dan alat mikrob untuk mendapatkan hasil. Tumis kepingan nipis dengan kicap, hancurkan ke dalam masakan tumis atau lapiskan pada sandwich gandum penuh. Tempeh membina otot dari dalam keluar dan rasanya enak. Jika anda rasa maklumat ini bermanfaat setakat ini, pastikan anda menekan butang suka dan melanggan saluran Kembara Sihatku. Kami berkongsi petua pemakanan dan kesihatan berasaskan sains khusus untuk warga emas yang ingin kekal kuat, berdikari dan bertenaga selepas usia 60 tahun. Dan beritahu kami di ruangan komen makanan yang manakah antara ini pernah anda cuba atau rancang untuk cuba esok. Sekarang mari kita teruskan kerana makanan nombor 1 mungkin yang paling berkuasa sekali. Makanan nombor 6, spirulina. Spirulina mungkin kelihatan seperti lumut kolam, tetapi ia adalah salah satu makanan super pemelihara otot yang paling mujarab di bumi. Alga biru hijau ini mengandungi 29 gram protein setiap 100 gram, lebih daripada 2 kali ganda protein telur. Tetapi ia bukan hanya tentang kuantiti. Protein spirulina mempunyai ketersediaan bio lebih 85%, bermakna badan anda menyerap dan menggunakannya dengan sangat cekap. Satu faktor penting bagi warga emas. Dengan penghadaman yang lebih perlahan atau penyerapan yang lebih lemah. Yang lebih mengagumkan, spirulina membantu mengurangkan keradangan kronik yang merupakan salah satu sebab terbesar kehilangan otot semakin cepat dengan usia. Satu kajian pada tahun 2022 dalam Nutrients mendapati bahawa spirulina mengurangkan CRP, penanda keradangan utama, sebanyak 32% pada warga emas sambil meningkatkan tahap nitrik oksida untuk melancarkan aliran darah dan penghantaran nutrien ke tisu otot. Untuk menikmati manfaatnya, tambahkan satu sudu teh sebut spirulina ke dalam smoothie. Kacau ke dalam oats selepas dimasak atau campurkan ke dalam berbola tenaga. Anda tidak perlukan banyak. Hanya sedikit setiap hari boleh mula melindungi dan membaiki otot anda dari dalam. Makanan nombor 5, biji ham. Biji ham adalah salah satu protein berasaskan tumbuhan yang paling lengkap dan ia dicipta khas untuk warga emas. Dengan 35 gram protein setiap 100 gram, ia jauh mengatasi tahap protein yang terdapat dalam kebanyakan daging ikan atau telur. Apa yang menjadikan ham istimewa ialah keseimbangan asid aminonya. Ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting termasuk tahap arginina yang tinggi yang menyokong aliran darah, penyembuhan dan prestasi otot. Satu ulasan pada tahun 2021 dalam Frontiers in Nutrition mengesahkan bahawa warga emas yang kerap mengambil protein ham mempunyai pengekalan otot yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat selepas aktiviti. Biji ham juga kaya dengan omega 3 magnesium dan GLA yang kesemuanya menyokong kesihatan otak, mengurangkan keradangan dan meningkatkan kualiti tidur. Untuk menggunakannya, taburkan pada oat, campurkan ke dalam smoothie atau kacau ke dalam sup selepas dimasak. Ia mudah dihadam dan tidak memerlukan sebarang persediaan, sesuai untuk warga emas yang mahukan manfaat otot tanpa kerumitan. Makanan nombor 4, seitan. Seitan juga dikenali sebagai daging gandum, adalah permata tersembunyi apabila bercakap tentang protein tumbuhan berketumpatan tinggi. Mencatatkan 39 gram protein setiap 100 gram, ia menewaskan telur dan bahkan menyaingi ayam dan steak dalam ketumpatan protein.
Dibuat daripada gluten, gandum, vital, seitan, dilucutkan daripada kebanyakan kanji dan karbohidrat meninggalkan struktur protein tulen. Ia sangat rendah lemak dan mengandungi sumber zat besi yang pekat penting untuk penghantaran oksigen ke otot anda. Dalam satu percubaan klinikal pada tahun 2022 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition Warga Emas yang mengambil isolat protein gandum tinggi seperti saitan, melihat 21% lebih banyak pemeliharaan otot dalam tempoh 10 minggu berbanding diet standard. Tambahan pula ia sangat serba boleh. Hiris, tumis panggang atau perap. Seitan meniru tekstur daging tanpa kolesterol atau rasa berat, cuma gandingkan dengan makanan kaya vitamin C seperti lada benggala atau brokoli untuk memaksimumkan penyerapan zat besi. Jika anda mencari sesuatu seperti daging kaya protein dan mesra penghadaman seitan, mungkin menjadi kegemaran baru anda. Makanan nombor 3, keju parmesan. Ya, keju berjaya masuk ke dalam senarai tetapi bukan sebarang keju. Keju parmesan yang diperam secara asli seperti Parmigiano Reggiano mengandungi 42 gram protein yang luar biasa setiap 100 gram. Itu lebih banyak daripada kebanyakan potongan daging lembu dan lebih daripada 3 kali ganda apa yang anda akan dapat daripada telur. Kuncinya terletak pada usianya. Kerana parmesan diperam selama 12 hingga 36 bulan, ia kaya dengan asid amino bentuk bebas, menjadikannya sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas dengan asid perut yang lebih rendah atau masalah laktosa. Satu kajian pada tahun 2019 dalam Nutrients mendapati bahawa warga emas menyerap 30% lebih banyak protein yang boleh digunakan daripada keju berbanding tenusu yang tidak diperam. Ia juga padat dengan leucina asid amino yang secara langsung mencetuskan sintesis protein otot. Hanya 30 gram beberapa sudu besar keju parmesan yang diparut boleh membantu anda mencapai matlamat protein harian anda. Tambahkannya pada sayur-sayuran sup atau salad. Cuma elakkan tiruan dalam botol hijau dan pilih blok yang sebenar. Otot anda akan berterima kasih. Makanan nombor 2, serbuk ikan kering. Di puncak senarai kami adalah makanan yang kebanyakan warga emas tidak pernah cuba, tetapi ia membekalkan lebih banyak protein setiap gigitan berbanding apa-apa saja yang anda akan temui di pasaraya. Serbuk ikan kering. Dengan 63 gram protein setiap 100 gram, ia hampir 5 kali lebih padat protein berbanding telur. Dibuat daripada ikan putih yang dinyah hidrat seperti ikan kod atau polok, ia hampir protein tulen dan mempunyai ketersediaan bio yang tinggi. Satu percubaan pada tahun 2020 dalam Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil serbuk ikan kering setiap hari meningkatkan jisim otot tanpa lemak sebanyak 19% dalam tempoh 10 minggu walaupun tanpa meningkatkan senaman. Rahsianya, ia membekalkan lebih 3 gram leucina dalam hanya 25 gram cukup untuk mencetuskan pertumbuhan otot. Menurut penyelidik Harvard, anda tidak memakannya secara terus, sebaliknya taburkannya di atas sup kacau ke dalam stew atau campurkan ke dalam oat savory. Ia tahan lama di rak, tidak memerlukan kunyahan dan sesuai untuk warga emas yang mempunyai masalah gigi atau selera makan yang rendah untuk membina semula otot selepas usia 60 tahun. Ini adalah salah satu alat yang paling kurang dihargai. Makanan nombor 1, protein whey. Sebagai bonus terakhir, kami tidak boleh meninggalkan protein whey. Dengan 70 hingga 90 gram protein setiap 100 gram bergantung pada jenis isolat, ia adalah salah satu sumber protein yang paling berkuasa dan cepat diserap yang diketahui oleh sains. Tidak seperti makanan protein whey diserap dalam masa 30 hingga 60 minit. Ini menjadikannya sesuai untuk warga emas yang memerlukan pemulihan pantas, terutamanya selepas terapi fizikal, sakit atau kecederaan. Satu meta-analisis pada tahun 2021 dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil suplemen whey melihat peningkatan yang ketara dalam otot tanpa lemak dan kelajuan berjalan berbanding mereka yang tidak walaupun tanpa bersenam. Pilih isolat whey berkualiti tinggi atau whey terhidrolisis. Elakkan campuran berperisa dengan gula atau bahan pengisi. Campurkan dengan air atau susu badam dan minum 30 hingga 60 minit sebelum tidur untuk pemulihan semalaman. Ini bukan sekadar alat untuk ahli bina badan. Bagi warga emas yang cuba mengekalkan kekuatan dan kebebasan protein whey adalah penting, terutamanya apabila selera makan rendah atau penghadaman lambat. Peringatan, sebelum menambah mana-mana makanan berprotein tinggi ini ke dalam rutin harian anda, terutamanya dalam jumlah yang banyak, sentiasa lebih baik untuk berbincang dengan doktor anda seperti Dr. Abdul Rahman atau penyedia penjagaan kesihatan anda.
Walaupun makanan ini disokong oleh sains dan menawarkan faedah sebenar untuk kesihatan otot badan setiap orang adalah berbeza, terutamanya selepas usia 60 tahun. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, sedang mengambil ubat atau telah dinasihatkan untuk mengikuti diet tertentu, semak dengan doktor anda terlebih dahulu. Lebih banyak protein tidak semestinya lebih baik untuk semua orang, terutamanya jika anda tidak aktif sudah cukup makan atau menguruskan keadaan kesihatan kronik. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan umum sahaja dan tidak boleh menggantikan nasihat perubatan daripada doktor peribadi anda. Kekal berpengetahuan, kekal selamat dan sentiasa pilih apa yang terbaik untuk perjalanan kesihatan unik anda. Jadi itulah dia. 11 makanan kaya protein yang berkuasa serta satu bonus yang mengatasi telur dalam hal membina otot selepas usia 60 tahun. Ini bukan trend eksotik atau sebut kosong. Ia adalah makanan sebenar yang disokong oleh sains yang benar-benar boleh digunakan oleh badan anda. Kebanyakan warga emas kehilangan sehingga 1% otot mereka setiap tahun. Tetapi anda tidak perlu menjadi sebahagian daripada statistik itu. Bukan dengan pil, bukan dengan penawar ajaib, hanya dengan makanan yang betul pada masa yang betul dalam jumlah yang betul. Antara makanan ini, yang manakah paling mengejutkan anda? Tinggalkan komen di bawah. Kami membaca dan membalas setiap komen. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran Kembara Sihatku. Kami menyiarkan video kesihatan berasaskan sains tanpa omong kosong setiap minggu untuk membantu anda berasa lebih kuat, lebih cerdas dan lebih berdikari. Tidak kira usia anda, otot anda sedang mendengar. Sekarang giliran anda untuk memberinya makan. Terima kasih kerana menonton dan kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya.